Halo, selamat Hari Raya Aidilfitri. Ini adalah keputusan sleep study aku. Sleep efisiensi aku adalah sebanyak 65%. Keputusan 65% ini menunjukkan yang sememangnya tidur aku terganggu. Baseline oksigen level aku pula adalah sebanyak 89%. Kurang sedikit daripada paras yang normal, iaitu sebanyak 90 hingga 95%. Keputusan untuk sleep stages, dia ada 3. N1 untuk tidur-tidur ayam, N2 untuk tidur biasa dan N3 untuk tidur nyenyak. Keputusan N1 adalah sebanyak 23%. Terlalu tinggi kerana puratanya adalah 5% sahaja, bermakna tidur aku ni sering terganggu. Keputusan N2 pula adalah sebanyak 65%. Terlalu tinggi kerana kebiasaannya pada normal adalah 45 hingga 55%. Mungkin badan aku cuba untuk menggantikan waktu tidur aku pada stage ni. N3 pula deep sleep 0%. Tak ada langsung deep sleep. Deep sleep ni penting untuk pemulihan fizikal dan hormon. REM, Rapid Eye Movement aku adalah sebanyak 11%, juga rendah. Peratusan biasa adalah di antara 20 hingga 25%. Keputusan untuk AHI aku pula adalah sebanyak 19.8. Bermaksud, dalam masa sejam, tidur aku terganggu sebanyak 20 kali. Oksigen level aku yang terendah adalah sebanyak 63%. Jadi, ada risiko tekanan kepada jantung dan otak. Segala keputusan ni menunjukkan yang tidur aku ni memang berkualiti rendah. Tidur terganggu lah maksud dia. Apa yang perlu aku lakukan sekarang ni? Jadi selepas aku berjumpa dengan doktor sarankan aku untuk membuang tonsil aku dahulu. Lepas tu aku akan buat sekali lagi sleep study untuk tengok adakah tidur aku akan improve selepas tu. Doktor juga sarankan aku untuk jaga tekanan darah dan turunkan berat badan untuk memudahkan lagi operasi ni. Operasi aku adalah pada bulan 5 nanti. So kita tengoklah apa jadi ya. Okay, bye.